Itu anak kerja aku. Kalau boleh aku nak buat tele lah. Macam kau cakap kan, nak buat tele. Nak buat tele. Buat tele panjang-panjang. Tapi pelakon tak ramai, 2-3 orang je. Aku nak kena Macam Mamat Khalid punya cerita lah. Muhammad Khalid banyak pelakon. Kira consider banyak tu. Macam aku nak buat telefilm, konsep telefilm tapi tak ramai pelakon. So aku nak kena cerita, buat per idea lah. Per idea buat skrip untuk yang tak ramai pelakon. Okay. Tapi panjang, durasi dia panjang. Faham? Wih, tough. Menarik. Aku tak pernah buat lagi lah panjang-panjang sebenarnya. Boleh try kan, benda baru kan. Tapi kau okay, let's say lah. Tapi yang pening tu aku nak berlakon sekali. Siapa nak pegang kamera? Tu je masalah sekarang. Kenapa kau nak berlakon sekali? Sebab nak famous lah? Bukan tak. Dah tak ada pelakon yang boleh free, yang boleh nak. Kalau aku bayar nak panggil orang, aku nak panggil pelakon, bayar. So daripada nak jimat aku lah tinggal aku. Bukan aku nak glamour pun. Faham tak? Bukan aku nak glamour kan. Faham tak? Faham. Dah tak ada orang. Okay macam ni. Let's say aku ni orang yang ada duit,